Bayangkan satu pelan besar untuk sebuah negara kena tolak mentah-mentah dengan rakyatnya sendiri. Apa jadi lepas tu? Selalunya jadi huru-hara kan? Tapi di tanah Melayu, penolakan inilah yang sebenarnya mencetuskan pembinaan asas negara kita. Inilah kisah tentang Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang lahir daripada abu kegagalan satu rancangan yang dibenci ramai. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku bila rancangan British untuk Malayan Union tu gagal teruk? Api bantahan yang membara di seluruh negara tu, ia tak padam macam tu je. Sebaliknya, dari bahang api itulah tertempanya sesuatu yang baru. Sebuah persekutuan yang akhirnya menjadi batu loncatan penting menuju kemerdekaan. Okey, untuk faham cerita ni dengan lebih mendalam, kita akan pecahkan kepada 4 bahagian. Mula-mula, kita tengok kenapa Malayan Union tu ditolak. Lepas tu, kita saksikan pertembungan dua wawasan besar untuk masa depan Tanah Melayu. Kemudian, kita akan bedah siasat pelan persekutuan itu sendiri. Dan akhir sekali, kita akan lihat legasi kompromi ini dan kesannya sampai hari ini. Baiklah, jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Sebuah kesatuan yang ditolak yang menjadi pencetus perubahan. Kena faham, Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni bukan muncul tiba-tiba. Ia adalah tindak balas secara langsung kepada Malayan Union 1946 yang memang sangat-sangat tak popular. Kenapa Malayan Union ni dibantah habis-habisan? Sebabnya, ia dilihat menghapuskan kedaulatan Raja-Raja Melayu dan juga mengancam kedudukan istimewa orang Melayu. Dan ini bukan protes calang-calang tau. Ini satu gerakan bantahan yang sangat tersusun yang buat pertama kalinya menyatukan raja-raja dan rakyat dalam satu suara untuk menentang rancangan British. Cuba tengok betapa pantasnya semua ni berlaku. Dalam tempoh tak sampai 2 tahun, kita beralih daripada penolakan besar-besaran pada April 1946 terus kepada pembentukan Jawatan Kuasa Kerja, muncul pula cadangan balas dan akhirnya, boom, Februari 1948, lahirlah Persekutuan Tanah Melayu. Politik zaman tu memang bergerak pantas. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita fahamkan dulu konsep asas ni. Apa tu persekutuan? Secara mudah, ia adalah gabungan beberapa negeri di bawah satu kerajaan pusat. Tapi, kuasa tu dibahagikan antara pusat dengan negeri. Setiap negeri masih ada hak dan kuasa tertentu. Ini sangat berbeza dengan Malayan Union yang lebih kepada kesatuan di mana semua kuasa terletak di pusat. Kegagalan Malayan Union telah membuka satu ruang perdebatan yang sangat sengit tentang hala tuju negara. Dan ini membawa kita ke bahagian kedua. Dua visi yang bertembung. Dua kumpulan utama muncul dan masing-masing ada idea yang sangat berbeza tentang rupa Melaya yang mereka mahukan. Jadi, dalam gelanggang politik ni, kita ada dua penjuru utama. Di satu sudut, kita ada Jawatan Kuasa Kerja. Ini kira macam kumpulan establishment lah, terdiri daripada British, Raja-Raja Melayu dan UMNO di bawah pimpinan Dato' Onn Jaafar. Pencabar mereka, gabungan Putra AMCJ. Yang ni pula satu pakatan yang lebih radikal, menyatukan nasionalis Melayu dengan Majlis Bukan Melayu, diterajui oleh tokoh-tokoh seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Tan Cheng Lock. Dan kat sinilah kita nampak perbezaan visi mereka yang ketara. Kumpulan Jawatan Kuasa Kerja lebih konservatif. Mereka nak pulihkan kuasa raja-raja dan ketatkan syarat kewarganegaraan untuk jaga kedudukan istimewa orang Melayu. Putra IMCJA pula, mereka cadangkan sesuatu yang jauh lebih progresif untuk zaman tu. Mereka nak raja berperlembagaan, kerakyatan sama rata untuk semua, satukan Malaya dengan Singapura sekali dan jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tunggal. Memang dua bayangan masa depan yang sangat berbeza. Jadi, kenapa cadangan Putra AMCJA ni tak diterima? Pihak British dan sekutunya menolak perlembagaan rakyat yang mereka cadangkan. Alasan yang diberikan, mereka mendakwa cadangan itu tidak demokratik, malah dikatakan boleh mengukuhkan pemerintahan British dan juga dilabel sebagai bersifat perkauman. Inilah justifikasi rasmi yang diberikan untuk menolak visi mereka. Bila cadangan mereka ditolak mentah-mentah, mestilah Putra MCGA tak puas hati. Jadi, sebagai tanda protes, mereka ambil tindakan yang sangat drastik. Mereka anjurkan hartal semelaya pada 20 Oktober 1947. Hartal ni bukan demonstrasi biasa ya. Ia satu mogok ekonomi besar-besaran. Satu Malaya shut down. Kedai-kedai, pejabat, ladang-ladang, semua berhenti beroperasi. Itulah cara mereka menunjukkan bantahan mereka. Walaupun ada bantahan sehebat hartal tu, pihak British tetap dengan keputusan mereka. Mereka memilih untuk menerima cadangan daripada Jawatan Kuasa Kerja. Dan ini membawa kita ke bahagian ketiga, rangka tindakan persekutuan. Perjanjian yang baru akhirnya ditandatangani dan satu babak baru pun bermula.
Jom kita tengok ciri-ciri utama pentadbiran Persekutuan 1948 ni. Pertama, ia gabungkan 9 negeri Melayu dan 2 negeri Selat, iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Singapura tak termasuk. Ia kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Ketua pentadbirannya pun ditukar. Bukan lagi Governor macam dalam Melayan Union, tapi Pesuruhjaya Tinggi British. Dan yang paling penting, Majlis Raja-Raja ditubuhkan yang memberikan suara rasmi kepada Raja-Raja untuk menasihati Pesuruhjaya Tinggi. Sekarang, bab kewarganegaraan, yang ini perubahannya sangat drastik. Prinsip jus soli, iaitu kerakyatan automatik sebab lahir di sini, dihadkan. Sekarang, ia hanya untuk rakyat raja dan rakyat British sahaja. Bagi orang lain yang nak mohon jadi warga negara, syaratnya jadi sangat ketat. Kena tinggal sini 15 tahun, kena tunjuk kelakuan baik, kena fasih bahasa Melayu atau Inggeris, dan kena ikrar taat setia. Ini memang satu pusingan U yang lengkap berbanding dasar terbuka Melayan Union. Perjanjian 1948 ni bukan sekadar dokumen undang-undang. Ia meninggalkan kesan yang sangat mendalam dan berpanjangan. Mari kita masuk ke bahagian terakhir, legasi kompromi dan bagaimana ia menyemai benih untuk sebuah negara bangsa. Boleh dikatakan, pencapaian terbesar Persekutuan 1948 ialah ia berjaya memulihkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Status negeri-negeri Melayu juga dikembalikan daripada tanah jajahan kepada status negeri naungan British macam sebelum perang. Bagi mereka yang menentang Melayan Union, ini adalah satu kemenangan yang sangat signifikan. Tapi kita kena ingat, Persekutuan 1948 ni bukan destinasi terakhir. Ia adalah titik permulaan. Ia menyediakan kerangka asas. Dari situ, langkah seterusnya ialah membina jambatan persefahaman antara kaum melalui jawatan kuasa hubungan antara kaum. Dan proses inilah yang membuka jalan terus kepada penggubalan perlembagaan 1957 dan akhirnya kemerdekaan. Jadi, apa intipati yang boleh kita ambil dari sini? Persekutuan 1948 adalah hasil satu kompromi yang penting, satu bentuk permuafakatan antara Raja-Raja Melayu, UMNO dan pihak British. Walaupun ia mungkin telah meminggirkan pandangan kumpulan lain seperti Putra Amjar, kompromi inilah yang kemudiannya menjadi asas kepada kerjasama antara kaum yang lebih meluas pada masa hadapan. Kompromi tahun 1948 ini tidak dapat dinafikan telah menyediakan pentas untuk Malaysia moden yang kita kenali hari ini. Ia adalah satu kisah tentang konflik, penentangan, rundingan dan akhirnya persetujuan. Jadi persoalan untuk kita renungkan ialah apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah konflik dan permuafakatan ini untuk kita manfaatkan pada hari ini?